Saya ni selaku Dewan Negara, saya nak nyatakan di sini. Saya dah bawa satu isu. Bulan lepas, yang bulan 12, saya bawa isu apa? Isu supaya dibina hospital besar, hospital pakar di Kuala Lumpur tu dielokkan dibesarkan atau nak pindah tempat lain. Okey, tak ada masalah. Tetapi belum ada jawapan dan jawapannya pun tidak memadai untuk kita dengar. Tup-tup dengar nak buat ladang babi berskala besar di Bukit Saga. Tuan-tuan dan puan-puan semua, sebelum ini tempat kita tempat pembuangan sampah. Sedar tak sedar? Dah buang sampah nak buat ladang babi pula. Pandanglah kami ni. Pandanglah rakyat Ulu Sago 300,000 tau. Bukan sedikit. Majoritinya 63% orang Melayu. 30% lagi bangsa lain. Tetapi saya bercakap ini bukan dasar perkauman tau. Ini dasar pencemaran dan kesihatan. Yang mana bila ada ladang babi tercemar, kesihatan pun anak-anak kita semua sekali. Tak kira bangsa, kalau ada jangkitan, tak kira Melayu, Cina, India, betul tak? Udahlah hospital kita macam tu. Nak pergi hospital Selayang, nak pergi hospital Kuala Lumpur, sejam. Kalau yang stroke tu tengah jalan dah habislah. Ini patut diperjuangkan. Tetapi begini cara dia. Dahlah begitu. Tak buat libat urus dengan pemimpin dan penduduk di Ulu Sago ni. Libat urus tahu, berjumpa, tanya. Suka tak suka, apa masalah dan sebagainya. Tahu-tahu nak buat dah. Tak pandang pun kami. Jangan kita dalam keadaan sekarang, kita sedang percaya kerajaan, jangan sampai hilang kepercayaan kita. Krisis kepercayaan ni kita kena tengok. Rakyat sedang perlukan perhatian ya daripada kerajaan, tengok kita ni. Jadi apa puan-puan? Kita kena tolak sekeras-kerasnya nak bina ladang babi di Hulu Selangor. Itu dia. Kita tak nak ada orang nak perhalusi, tak ada dah. Kita nak bantah. Betul tak puan-puan? Ini dia. Saya dah jadi adun 10 tahun. Di Rumenam ni tenang, damai. Ya, memang keadaan ni menjadikan. Walaupun saya bukan jadi adun, saya ada negara peringkat negara dah. Tetapi rasa hati saya, perjuangan ini bukan perjuangan satu bangsa. Perjuangan semua sekali. Jangan lebih dari sini. Dahlah cukuplah buang sampah tempat kami. Yang lain ladang babi tu buatlah tempat lain. Betul tak puan-puan? Itu dah suara hati rakyat. Itu dah suara hati rakyat. Kita merentasi parti perkara ini. Tak kira lah siapa pun. Tak kira Melayu, Cina, India. Tak kira UMNO ke, PAS ke, PKR ke, DAP, semua tak setuju. Jadi saya harapkan kerajaan negeri beri perhatian dan pandangan perkara ini. Supaya kita dapat menyelesaikan masalah ini. Cuba tengoklah kami di Ulu Selangor ni. Jangan anggap kami ni tak ada apa-apa. Buat sampah kita diam. Minta hospital belum lagi. Apa lagi nak buat kat kami ni ya? Mentang-mentang kami ni hulu Selangor. Ya, tapi kami nyatakan suara kami. Suara kami tidak puas hati kami. Ya, kepada kerajaan negeri. Sila lihat perkara ini semula.